Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 3 Mei 2025, hari Sabtu. Baik, untuk video kali ini kita akan memberikan sedikit ulasan mengenai satu buku yang penting untuk dibaca oleh orang-orang yang mahu berjaya dalam dunia korporat dan juga dalam bidang-bidang lain dengan menggunakan teknik yang sama. Buku yang ingin saya kongsikan pada anda pada hari ini adalah buku yang bertajuk Power and Influence: The Rules Have Changed oleh Robert L. Dillon Schneider. Buku ini dihasilkan oleh pengarang luar negara, tapi isi kandungannya boleh dibaca dan dimanfaatkan oleh kita di Malaysia, terutamanya bagi mereka yang baru berjinak dalam dunia korporat. Secara asasnya, buku ini mempunyai 198 muka surat dan dia memang khas ditujukan kepada dunia perniagaan, dunia bisnes. Dan ianya turut dinyatakan secara langsung di sini. Buku ini merujuk kepada bisnes. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 dan mempunyai 10 bahagian. Dan secara jujurnya, buku ini sangat senang dibaca kerana menggunakan bahasa yang mudah difahami, dan saya sangat mensarankan buku ini untuk dibaca oleh anda, terutamanya pelajar-pelajar universiti yang mengambil jurusan perniagaan. Sekian, terima kasih.